Itu kan contoh kan. Okey. Lepas tu itulah dia. Jadi itulah permulaan saya terima. Kemudian bila saya duduk di esok tu nak berucap, kebetulan pengurusi tetap tu saya ceramah dekat tempat dia dalam 3-4 hari sebelum nak berucap. Di masa tu dia pengurusi Fama tak salah saya. Saya pergi lah dekat Selayang, Fama Selayang. Saya pergi jumpa Datuk minta tolong untuk jangan bagi saya turn awal-awal lah sebab saya ni nak cepat kata. Lepas tu saya pun okeylah, dia kata insya-Allah saya bagi awal-awal jangan risau. Saya bagi awal jangan risau. Okeylah. Lepas tu malam tu saya ceramah di Jelebu. Besok ni nak berucap ni. Dekat Jelebu tu. Habis ceramah pukul 10 lebih, gerak daripada Jelebu sampai dekat KL, dapat penginapan kat Hotel Concord KL. Okey tu, cantik. Duduk Hotel Concord. Dah sampai dalam pukul 1-2 pagi. Saya terus pergi dekat dia punya cafeteria. Cafeteria masa tu lah saya duduk. Apa aku nak cakap besok ni? Cafeteria ke Hard Rock? Dekat Betul. Macam hard rock ke cara duduk tu. sebelah Hard Rock. Lepas tu yang bestnya kebetulan yang ketua kafe ni kan keluar lah. Ustaz nak minum apa-apa ke? Saya minat betul dengan Ustaz macam-macam lah kan. Ya. Kau bagilah aku air plain water pun tak apalah. Bagilah apa, tak salah aku nak minum. Menulis ni. Saya pun WhatsApp dekat grup anak-anak murid debat saya di USIM. Kau tolong bagi aku semua poin-poin yang baik pasal Persatu Padu, pasal ni kau bagi. Semua bagi dapatlah 5 ke 6 hadis macam tu. Pasal ni Bersatu Padu, jangan sombong, pasal jangan jadi eksklusif. Susun dapat ada 5 keping.